Kita orang jumpa satu homestay dekat Bangi yang sangat cantik dan luas tau. Dekorasi berkonsepkan Nordic minimalist tapi tetap ada sentuhan mewah. Dekat luar pula ada kolam renang yang cukup untuk dewasa dan kanak-kanak. Laman pun cantik je, sejuk mata memandang, siap boleh healing lagi. Inilah di Central Bangi Homestay. Masuk-masuk je mesti rasa macam dalam majalah dekorasi. Sangat cantik. Pintu belakang ni boleh buka untuk terus ke kolam renang. Ruang tengah ni sesuai nak buat macam-macam aktiviti dengan keluarga sebab luas. Meja makan pun besar, boleh buat 6 orang satu masa. Dry kitchen dia dah lengkap dengan semua keperluan. Pinggan, microwave, water dispenser. Buka pintu belakang ni, kita keluar ke wet kitchen. Kita orang suka wet kitchen yang dekat luar ni sebab bau memang tak masuk dekat dalam. Nak masak biasa boleh, nak buat barbecue pun boleh. Homestay ni ada 4 bilik dan 4 tandas. Ini bilik yang dekat bawah tapi tandas dia kongsi dengan orang luar. Naik tingkat atas ada lagi 3 bilik. Ini bilik ketiga, ada 2 single bed dan juga tandas. Bilik yang kedua ni pun sama juga, ada 2 single bed dan tandas pun ada juga dekat dalam ni. Kiranya setiap bilik ada tandas masing-masing. Paling best mestilah master bedroom. Bilik ni memang besar, siap ada sofa lagi untuk kita rehat. Siap ada chandelier lagi. Tandas dia pun sangat-sangat cantik. Elemen marble dengan gabungan warna hitam sangat-sangat jadi. Memang bawa feeling mewah tu. Punyalah best homestay ni tapi owner buat promosi RM700 je untuk weekdays. Best ni, ada kolam renang, ada barbecue pit. Kalau nak buat majlis kecil-kecil dengan kawan-kawan ataupun family, sesuai sangat. Boleh buat team building, nak sambut hari jadi, honeymoon pun boleh. Kalau berminat, boleh berurusan dengan di Central Bangi Homestay. Kita orang ada tag dan juga bagi nombor telefon dekat caption.